Assalamualaikum kepada pengurusi majelis, juri-juri yang arif lagi bijaksana, ustaz dan ustazah serta kawan-kawan yang disayangi. Perkenalkan, nama saya Adlina Azahra binti Muhammad Zaini, berumur 7 tahun, dari kelas tahun 1 Ibnu Qayyum. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan 3 rangkap pantun yang bertajuk Malaysia Merdeka. Setiap tahun menyambut merdeka, jalur gemilang berkibar megah. Sejarah Malaysia jangan dilupa, 100 tahun kita dijajah. Lengan keramat di Stadium Merdeka, berhimpun rakyat pelbagai bangsa. Negara kita sudah merdeka, jasa pemimpin jangan dilupa. 64 tahun telah berlalu, negara kita mencapai merdeka. Rakyat Malaysia berganding bahu, menjaga amanah negara tercinta. Sekian, terima kasih.